cara nak hadapi cabaran ni? Pertama, saya kenalkan kawasan 3B lah. Yang pertama, berfikir secara bijak. So kalau kita dapat apa-apa maklumat dalam kita punya handphone ni, so kita kena semak dululah betul ke atau tidak kan maklumat tu sahih ke tidak. Kalau dalam Islam tu dia panggil tabayyun lah. So yang keduanya ialah persediaan yang perlu dipupuk ialah, yang kedua ialah bersedia. Nak kita kena prepare. Dan yang ketiganya ialah bersamalah. Ini yang paling penting, kebersamaan tu yang penting. Seperti mana saya sebut yang awal tadi, perpaduan itu tak datang secara kebetulan. Perpaduan itu datang daripada rasa kepercayaan, rasa tanggungjawab dan juga rasa hormat menghormati. Apabila rakyat mampu berfikir dengan bijak, sentiasa bersedia dan bersama, dan bergerak bersama, dan saya percayalah bagi Selangor ini akan terus aman dan stabil. Disebabkan cabaran hari ini, saya yakin tak ada satu agensi pun boleh bergerak sendirian. Keselamatan pun tidak boleh terletak kepada bahu pasukan beruniform semata-mata. Dasar keselamatan negara ini disebut sebagai rule of government dan rule of mission. Dan dalam CDG ini ada 4 tonggak je yang saya nak share lah. Yang pertama ialah pertukaran maklumat lah. Yang keduanya ialah komunikasi strategik, seperti mana yang kita buat macam mana buat hari ini, menjelaskan, menerangkan. Dan yang ketiganya ialah libat urus komuniti. Ini penting, libat urus komuniti. Kita tidak yang teras tonggak strategi yang keempat ialah daya tahan masyarakat lah, yang disebut tadi sebagai community resilient ini. Landscape keselamatan dah berubah, so pendekatan juga kena berubah. Pertamanya ialah kita nak kena bina daya tahan masyarakat ataupun dipanggil community resilient. Katanya ialah pertama pencegahan lah. Dan kedua ialah komunikasi strategik. Kita kena menjelaskan. Tahniah pada Japanim atas program dialog harmoni pada hari ini. Tujuannya ialah kita nak menjelaskan supaya rakyat, adik-adik, bakal pewaris ini tahu. Seterusnya ialah literasi digital. Yang seterusnya ialah libat urus. Dan juga yang terakhirnya ialah kerjasama komuniti. Saya sebut sesuatu maklumat itu sampai dalam handphone kita, ia akan membentuk persepsi. Apabila dia dah membentuk persepsi, dia akan mempengaruhi kita punya sentimen. Sentimen ini ada yang sentimen positif, ada sentimen negatif dan juga ada sentimen neutral. Dan akhirnya selepas terbentuknya sentimen tadi, ianya akan mengakibatkan tindakan daripada masyarakat.